Bagi yang berumur sekitar 50 tahun dan ingin fokus untuk menambahkan simpanan persaraan, boleh tonton video ini sampai habis dan save untuk rujukan anda, kerana saya ingin kongsikan cara paling mudah dan berkesan untuk anda menambah tabungan persaraan anda dalam bentuk emas fizikal. Jika bajet simpanan anda sekitar RM2,000, anda boleh menabung secara konsisten setiap bulan di akaun emas Gap. Tabungan ini adalah dalam bentuk Grab emas. Apabila anda menabung setiap bulan, cukup 10 tahun, anda akan ada simpanan sekitar 400 gram emas dalam akaun Gap. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, nilai simpanan 400 gram emas adalah sekitar RM400,000. KWSP mengeluarkan kenyataan bahawa simpanan asas persaraan akan dinaikkan dari RM240,000 kepada RM390,000 menjelang tahun 2028. Ini adalah simpanan minimum persaraan dengan harapan dapat membantu pesara bersara dengan kewangan yang lebih baik. Bagi yang masih belum cukup simpanan persaraan, fokus simpanan anda untuk simpan sebanyak mungkin sementara anda masih mempunyai sumber pendapatan bulanan. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan persaraan dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.